Sekarang kita menyaksikan perlawanan carom antara Cik Wan partner dengan Balong Aziz menentang Bulat berpasangan dengan Dak Nizam. Ni dah round ke apa dah, Nizam? Round berapa ni? Round ke-8. Round ke-8. Weh, kau bawa mana? Ui, Kau bawa. kau apa dengan dia? Tak perasan, ha? Jam banyak jam. Ui. Pakcik nak main. Nak main. Jangan aku lambur pandangan kau kan, kau lagi. Rongau jam. Malih nak tulah. Tulah pun dia tak tahu. Apa? Jam ajak main carom. Saya main dam. Kalau main dah malah bila aku ni semua bini ni. Lama pun tak boleh. Oh, dah amat tak boleh eh. Dawan. Dia dah hilang tu pasti. Lagi hampir. Tapi macam tanah. Macam tanah pun macam aku. Hari tu dapat bertiga. Iya pun. Dalam bertiga lagi. Oh. Dia macam tanah tu lagi tu. Tapi yang kilian tu. Saya dulu. Datang. Ayam tu hendak. Ha? Ayam tu. Dia sahut. Dah coba memang kita bawa dah kena kan. Aku pula masuk second pula boleh aku kata. Masuk second tu pula tuan. Oh. Aku bini teman. Main cicit dengan abang dengan lagi dia. Dia tahu cicit kan. Mana dia pun boleh lah main kan. Kau bau gagal ni? Aduh, bau puji. Okay, ni dia. Tak Wan. Terima kasih. Tak Wan menjat. Dah, fokus. Okay, ni dia Encik Syarizal. Apa pula telat. Okay, ni dia Cik Aziz. Weh, balong sikit je lu. Okay, kita tengok pula Dak Wan. Okay, tu dia Cik Syarizal. Wih, Lat. Mantap, Lat. Ni aku rekod, Lat. Lat, nanti kau tengok, Lat. Dia punya ulang tayang. Wih, mantap ah belum. Okay. Encik Nizam. Sikit ni masuk. Nizam. Dah, 1, 2, 3. Woi, mantap Yam. Tengok muka sikit. Muka champion. Yam, muka champion. Woi, tengok sikit muka champion. Dak Wan berbulu. Orang tengok pun kau dah Alvin.